Dalam video kali ini, kami akan bawa korang menjelajah dan merasai Pearl of the Orient, iaitu Pulau Pinang. Welcome to Landscation. Nama saya Hakimin. Nama saya Gro. Dan hari ni kita akan bawa korang jalan-jalan di Pulau Pinang. So korang tunggu apa lagi? Jom. Kami mulakan perjalanan kami dari UiTM Lendu Alor Gajah Melaka ke Pulau Pinang. Destinasi pertama kami ialah Restoran Hamidiah. Kalau korang nak tahu, Hamidiah ni merupakan restoran nasi kandar paling lama kat Malaysia tau. Tapi, kalau korang tengok interior kedai ni, macam kedai baru. Lawa, korang tengok menu dia. Banyak gila. Terliur tengok weh. Memang sur. Lepas je hampa ambil nasi hampa bayar terus. Tak payah duk tunggu-tunggu dah. Tu dia, tengok ni nasi kandak dia. Berayak mulut noh tengok. Waktu ni kami tak fikir apa dah. Memang makan tak ingat dunia. Sur. Sambil-sambil tu, kami duk sembang rancak dengan brother sebelah ni. Depa mai pada Johor weh. Hamidiah juga sur. Kita dah kenyang makan kat Hamidiah. Sekarang ni Kita nak cari tempat ini paling best kat Penang. So, jom. Sekarang kami tiba di Munchkin and the Gang Cafe. Kepada korang yang nak hilangkan stres. Hang kata nak cakap Pening. Lah. Kepada hampa yang nak hilangkan stres dengan si bulus yang comel, hampa boleh main kat kafe ni. Ada macam-macam jenis kucing yang ada dekat kafe ni. Dan semuanya dijaga dengan baik. Dahlah comel pula tu. Ui. Kepada hampa yang nak masuk kafe ni, ada dua cara pembayaran untuk hampa masuk. Tapi harga dia boleh tahan mahal agak lah. Tapi worth it lah seumur hidup. Orang putih kata apa? You only live once. Dekat sini ada menyediakan any kind of board game. So kalau hampa datang dengan couple ke, kawan ke, dengan family ke, hampa boleh entertain di sini sambil tengok si bulus. Korang juga boleh beli drinks dekat kafe ni. So that korang boleh pergi makan kucing-kucing dekat sini. Pekerja kat sini pun baik tau hampa. Sekali pandang tahu dah depa ni 5 bintang. Pantai Genibe. Tempat ni baru je buka kat Pulau Pinang ni. Pantai ni sangat sesuai untuk dijadikan tempat korang healing dan beriadah. Malam dekat sini pun suasana dia tak kosong weh. Ramai ahli keluarga datang untuk meluangkan masa bersama. Tempat ni nampak je macam tak ada apa. Tapi bila hampa mai, sumpah meriah weh. Lepas kita orang datang Penang ni, kita orang sedar yang Penang ni bukan je tempat tarikan pelancong, tapi ini adalah saksi kepada sebuah perjalanan kami yang sangat bermakna. Berjalan di celah-celah bangunan warisan dan lorong-lorong tua Georgetown, kita diingatkan bahawa nilai tradisional dan akar sejarah tu perlu sentiasa dijaga agar tidak hilang di telan zaman. Begitu jugalah dengan nilai silaturahim. Di sini kita belajar bahawa bukan sahaja bangunan lama yang perlu dipelihara, tetapi ikatan kasih sayang antara kita yang perlu sentiasa dibaca. Trip ni jadi sangat bermakna kerana ia berjaya menyediakan kita orang tentang kasih sayang sesama manusia maupun alam. Di sebalik laluan-laluan kota dan kesibukan hidup, Penang memberi ruang untuk kita ketawa bersama, menghargai kehadiran satu sama lain dekat depan mata kita. So akhirnya kita dah sampai dekat perakhiran vlog kita orang. So, jumpa korang dekat next video Landscation. Jom.